Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail berkongsi kenyataan Persekutuan Antarabangsa Pemain Bola Sepak Profesional FIFPRO yang mengecam penggantungan 7 pemain negara yang diputuskan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Dalam kenyataan FIFPRO itu, hukuman penggantungan 12 bulan daripada semua aktiviti berkaitan bola sepak adalah sangat tidak sepadan memandangkan keadaan sebenar kes ini. FIFPRO berpandangan pemain berkenaan hanyalah mangsa keadaan atas kesilapan pengurusan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yang menguruskan dokumentasi itu. Menurut kenyataan itu, para pemain tiada cara untuk mendapatkan pengesahan yang mengikat daripada FIFA secara individu mengenai kelayakan mereka. Satu prosedur yang sebenarnya tidak pun diwajibkan di bawah peraturan sedia ada. Menurut FIFPRO, oleh itu amat membimbangkan apabila mereka dipertanggungjawabkan atas dokumen yang dihantar oleh Persatuan Bola Sepak Negara kepada FIFA serta kewajipan yang kelihatan seperti memerlukan mereka mengesahkan dokumen yang bukan mereka keluarkan atau serahkan. Pada 18 November lalu, FIFA menerbitkan dokumen alasan penuh berhubung keputusan jawatankuasa rayuan terhadap kes pemain warisan Malaysia yang mendedahkan pegawai pentadbiran FAM dikenal pasti sebagai pihak yang mengubah dan memalsukan dokumen kelahiran 7 pemain terbabit.